nampak pun muka saya. Dua orang ni tak sengit tau. Mak. Mak. Cantik kan Meko? Pak Pis. Jom. Jom mak, jom. Jom. Ada pak korang pergi Yon. Tengok muka ni lofa tu. Mencangak matahariku. Okay, jom mak. Mak, jom. Sampai. Cantiknya dia punya tu. Pokok. Dia punya kaunter. Apa-apa ada. Apa-apa. Makanan. Chestnut. Tu, saya nampak pokok. Mak Ara kata dia nampak keledek. Wah, lokcing. Aiskrim. Mana keledek? Oh, tu keledek. Sebelah chestnut. Pisang goreng. $18.9. Sama je beli kat online. Sama beli kat online. RM18.9. Kira 19 lah. Cantik. Orange. Cantik. Raya pun ada. Oh ni okey tipu. Tapi cantik. 120. Lidah buaya. No, harga dia. Tapi set dengan pasu lah. Buat tapang ni RM60. Dia siap sekali dengan pasu tau. Tak payah susah-susah pergi kedai bunga. Bunga tulip pun dah dijual. Quite cantik daripada pintu utama tadi. Cantik kan? Lebih luas. Dia buat macam cold storage dekat KLCC. Wah, bukan. Wow, Monstera Thai, tak silap darah. Apa harga dia? 200 seronok orang tengok. Ni tomato. Apa tomato? Apa harga dia? 21. Senang lah nak beli. Tak payah lah nak pergi kat mana mana lah nampak itu. Monstera. Ada shopping kan kat Kota Laksmana tu. Dah lupa lah. Ni pokok herba. Bandar Raya. Ada pokok pokok kesum. Tak nampak lah harga dia ke dalam. Geram saya.
Fresh. Toko bunga hidup bagus juga dia orang jual kat dalam shopping macam ni, senang nak beli. Cantik dan estetik sebab rak dia, cila dia warna hitam. Sayur dia nampak cantik-cantik. Fresh. Mengenyuk-menyuk saya punya daun. Yang susu? Susu dia warna putih. Sweet corn. Yang ni. Oh ni organik punya mak. Yang label-label ni semua organik. Organik tu macam apa dia tak pakai apa, tak pakai racun. Mak buka pandan. Tu. Pandan. Dia jual yang hidup. Cantik. Tembikai susu Sunmelon yang ni paling manis daripada tembikai susu yang ni. Ni tembikai susu honeydew biasa, Glamour melon tu mak saya. Ni Sunmelon ni dia memang mahal, RM15, 60 sen sebelah aja, tapi sedap. Lychee ni korang tengok kulit dia hijau tapi dia manis tau. Dulu Rara pernah kerja, Rara jaga benda-benda ni semua, dah pernah rasa ya. Macam ni korang tengok warna hijau tapi dia manis sebenarnya. Raja Cendawan, Cendawan Raja Tiram. Apa ni? Ni labu tau. Cantiknya tersusun mak. Cantik tersusun. Avocado. Cantik. Tersusun. Suka tengok. Wapu. Macam telur dia lesu. Macam telur dia lesu. Wih, kedondong. Kedondong. Ni. Uyo, kedondong. Salak mak, rambutan. Rambutan. Cantik. Nampak premium. Dulu Rara pernah kerja kat sini juga as promoter, skincare promoter. Cantik dia letak kat salad ni.
Cantiknya. Nampak lagi luas. Tada. Rasa macam shopping dekat KLCC. No. Cantik. Ayam frozen. Apa? Kimchi ke? Oh, kimchi. Kurang pedas. RM6.90. RM6.90. Banyak kawan-kawannya. Ada kurang pedas. Ada perisa mushroom. Nak try buka. Oh, cheddar cheese. Ya. Ini cheddar cheese putih. Apa bezanya? Merah putih je. Ni merah. Yang ini putih. Ini brand yang famous, tapi tengok harga dia. Wow. Ini dah pernah makan. Lemak. Harga dia RM29.60 ke 31. Ini. Oh. Ini smoked cheese with herb. Best lah, seronok lah tengok chili dia. Dairy chili. Maksudnya bahan-bahan yang dibuat daripada susu. Dairy. Luas, seronok jalan. Nampak pun muka saya. Duduk dalam ni tak sengit tau. Ya, Mak. Ya, cantik kan Mikro? Pak Pis. Jom. Lah, dia kata dah mengungut apa. Otak. Sos apa ni sayang? 25 one set. Pedas dengan tak pedas. Angka tu tengah rap ke? Mak Rana tengah tengok beras biryani. Okay, jom kita jalan-jalan kat luar pula. Kalau nak pergi cari ATM dulu. Let's go. Yeah. Pinggan mangkuk pun ada kat bawah. Kuali. Ke memang dah ada dah, tak perasan. Dia dah susun-susunkan ni baru nampak. Cantiknya colour. Colour dia nampak eksklusif. Walaupun harga dia RM11.90 saja. RM15.90 ni dengan melayang lah. Ni tahu apa kalau cantik. Cantik lah, berapa harga dia, ya Allah. Ni mungkin panjang kot, RM59. Berapa? 68 cm kali 137 cm. Kalau dia cantik. RM39. Oh, sekarang pakai troli kena scan ke? Sekarang kena scan. Scan apa? Oh, yang ni yang biasa punya. Shop, fast and easy. Shop, fast and start. Press start on the screen. Scan QR code.
Agak masuk barang dalam ni. Kita shopping, scan, masuk barang. Ni shopping. Kita ambil beras kan. Scan, masuk beg dalam bakul. Lepas tu totalkan, pakai kad, scan. Dah. Tak payah pergi dekat cashier. Dekat situ je. Tu cara-caranya. Orang tak ada, takkan awak nak pergi seorang. Okey, jom kita keluar. Jom kita keluar. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.